Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan mempersembahkan satu persembahan yang bertajuk Pemerintahan dan Sumbangan Kerajaan Abbasiyah bagi subjek SDHK 3213. Sebelum itu, saya perkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Nur Insyirah Arisha binti Syahari. Nama saya Farah Fatimah binti Muhammad Rosli. Jadi pembintangan ini kami akan fokuskan kepada aspek pemerintahan serta sumbangan kerajaan Abbasiyah dalam perkembangan tamadun Islam di dunia. Dan saya Kuat Cinggan. Oleh itu, kami menjemput anda untuk menyaksikan pembintangan ini. Selamat menonton. Baik, sebelum kita melihat dengan lebih mendalam tentang pemerintahan dan sumbangan kerajaan Abbasiyah, kita akan mulakan dahulu dengan pengenalan ringkas mengenai kerajaan ini. Kerajaan Abbasiyah merupakan salah satu kerajaan Islam yang paling terkenal dalam sejarah. Kerajaan ini diasaskan pada tahun 750 Masehi selepas kejatuhan Kerajaan Umayyah. Kerajaan Abbasiyah berpusat di Baghdad yang menjadi pusat pentadbiran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, daripada pernyataan ini, kita dapat lihat bahawa Kerajaan Abbasiyah memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah dunia Islam. Kerajaan ini muncul selepas kejatuhan Kerajaan Umayyah sekitar tahun 750 Masehi dan membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Islam pada ketika itu. Pusat pemerintahan kerajaan ini terletak di Baghdad. Pada zaman tersebut, Baghdad berkembang menjadi sebuah bandar yang sangat maju dan menjadi pusat pentadbiran, perdagangan serta perkembangan ilmu pengetahuan. Kedudukan Baghdad yang strategi juga memudahkan interaksi antara pelbagai tamadun seperti tamadun Yunani, Parsi dan India. Zaman Abbasiyah dikenali sebagai zaman kegemilangan tamadun Islam kerana perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan seperti sains, matematik dan perubatan. Selain itu, Kerajaan Abbasiyah juga mempunyai sistem pemerintahan yang tersusun dan ekonomi yang kukuh. Zaman Abbasiyah sering dianggap sebagai zaman kegemilangan tamadun Islam kerana berlaku perkembangan yang sangat pesat dalam pelbagai bidang ilmu. Pada zaman ini, ramai ilmuwan muncul dan menghasilkan kajian serta penulisan yang memberi sumbangan besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, bidang sains, matematik dan perubatan berkembang dengan sangat pesat. Selain itu, Kerajaan Abbasiyah juga mempunyai sistem pentadbiran yang tersusun serta ekonomi yang stabil. Keadaan ini membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang maju dan membolehkan ilmu pengetahuan berkembang dengan lebih pesat. Kerajaan Abbasiyah berakhir pada tahun 1258 Masehi apabila Baghdad diserang oleh tentera Mongol. Di sini telah menunjukkan bahawa walaupun Kerajaan Abbasiyah mencapai kegemilangan yang sangat tinggi, tetapi kerajaan ini akhirnya masih mengalami kemerosotan dan berakhir pada tahun 1258 Masehi. Hal ini berlaku apabila Baghdad diserang oleh tentera Mongol yang menyebabkan kemusnahan besar terhadap bandar tersebut. Serangan ini bukan sahaja menamatkan pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, malah turut memberi kesan besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman itu kerana banyak pusat ilmu dan perpustakaan musnah. Setelah melihat gambaran umum mengenai Kerajaan Abbasiyah, seterusnya kita akan melihat dengan lebih lanjut tentang latar belakang penubuhan kerajaan ini. Kerajaan Abbasiyah mendapat namanya daripada Abbas bin Abu Muttalib yang merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kerajaan ini dinamakan Abbasiyah. Keturunan beliau memainkan peranan penting dalam penubuhan kerajaan ini selepas berakhirnya pemerintahan Kerajaan Umayyah. Penubuhan kerajaan ini juga menandakan perubahan kepimpinan dalam dunia Islam pada ketika itu. Ibu kota Kerajaan Abbasiyah ialah Baghdad. Kedudukan Baghdad yang strategik membantu perkembangan perdagangan dan ilmu pengetahuan.
Di sini bermaksud Baghdad dipilih sebagai ibu kota kerana kedudukannya yang sangat strategik. Bandar ini terletak di laluan perdagangan utama yang menghubungkan timur dan barat. Oleh sebab itu, Baghdad berkembang dengan pesat sebagai pusat perdagangan, kebudayaan dan juga pusat ilmu pengetahuan. Ramai pedagang, ilmuwan dan pelajar dari pelbagai wilayah datang ke Baghdad untuk berdagang dan menuntut ilmu. Dalam sejarah kerajaan Abbasiyah, terdapat beberapa khalifah yang memainkan peranan penting dalam memajukan kerajaan ini, iaitu Abu al-Abbas al-Saffah, Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Abu al-Abbas al-Saffah merupakan pengasas kerajaan Abbasiyah. Bagi Khalifah Harun al-Rashid pula, beliau terkenal kerana pemerintahannya yang membawa kemajuan besar dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Manakala bagi Khalifah al-Ma'mun pula sangat terkenal dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya melalui penubuhan pusat pembelajaran seperti Baitul Hikmah. Pada zaman Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, kerajaan Abbasiyah mencapai zaman kegebilangan. Di sini maksudnya, pada zaman pemerintahan kedua khalifah ini, kerajaan Abbasiyah mencapai tahap kegebilangan yang sangat tinggi. Banyak usaha dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan mengalahkan aktiviti penterjemahan serta penyelidikan. Oleh sebab itu, Baghdad menjadi pusat ilmu yang sangat terkenal dan menarik kedatangan para ilmuwan dari pelbagai tempat. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada sistem pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Jadi yang pertama, kerajaan Abbasiyah ni dia mengamalkan sistem berkhalifah. Contohnya Khalifah Harun al-Rashid merupakan khalifah iaitu ketua negara dan juga pemimpin tertinggi dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi khalifah ni berperanan sebagai apa? Khalifah ni berperanan sebagai pentadbir negara, ketua angkatan tentera, pelindung bagi agama Islam. Jadi sistem kerajaan Bani Abbasiyah ni lebih tersusun dan juga kompleks berbanding dengan kerajaan yang sebelumnya, iaitu kerajaan Umayyah. Jadi khalifah ni tidak lagi mengurus semua perkara ni sendiri. Mereka melakukan pengagihan kuasa. Jadi ciri-ciri penting yang berlaku pada kerajaan Abbasiyah yang pertama ialah berpusat di Baghdad, yang mempunyai sistem birokrasi yang kemas. Sistem birokrasi ini iaitu khalifah dibantu oleh pegawai profesional. Jadi dekat sini kita dapat faham bahawa khalifah dalam kerajaan Bani Abbasiyah ni bukan sekadar simbolik, iaitu bukan sekadar pemimpin, tetapi mereka memastikan kestabilan politik, ekonomi dan juga agama berjalan secara lancar. Seterusnya mempunyai institut wazir. Wazir ni pembantu bagi khalifah, macam Perdana Menteri ataupun Menteri Besar. Jadi wazir ni bertanggungjawab dalam menyelia pentadbiran harian. Seterusnya menyampaikan arahan khalifah kepada masyarakat. Seterusnya menguruskan jabatan kerajaan. Jadi wazir ni ada dua jenis. Yang pertama wazir tafwid, iaitu kuasa besar. Jadi mereka ni boleh buat keputusan sendiri. Dan yang kedua wazir tanfid, iaitu hanya melaksanakan arahan khalifah. Mereka hanya menunggu arahan daripada khalifah. Seterusnya mereka akan membagikan arahan tersebut kepada masyarakat. Jadi kepentingannya dekat sini kita dapat lihat bahawa dengan adanya wazir ni, mereka akan mengurangkan beban yang akan ditanggung oleh khalifah. Seterusnya menjadikan pentadbiran lebih efisien, sebab mungkin wazir tu ada idea mereka sendiri. Jadi mereka boleh tambah idea mereka dalam idea khalifah. Jadi dekat sini institut wazir ni menunjukkan bahawa kerajaan Bani Abbasiyah ni telah maju sebab adanya pembahagian tugas secara sistematik. Mereka lebih pandai untuk menguruskan pentadbiran.
Yang ketiga, jabatan kerajaan yang dipanggil sebagai Diwan. Diwan ni ada beberapa jenis. Yang pertama, Diwan Al-Kharaj, iaitu cukai. Dan yang kedua, Diwan Al-Jun, iaitu ketenteraan. Jadi Diwan ni merupakan jabatan khas dalam agensi kerajaan. Jadi setiap Diwan ni ada fungsi tertentu. Ada lagi Diwan yang lain, contohnya Diwan Al-Qada untuk bahagian kehakiman. Jadi dekat sini pentadbiran kerajaan Bani Abbasiyah ni pentadbirannya lebih tersusun. Semua urusan negara dibuat secara sistematik sebabnya adanya pembantu bagi khalifah. Jadi dekat sini kita faham bahawa wujudnya pelbagai dewan ni membuktikan bahawa kerajaan Bani Abbasiyah mempunyai sistem pentadbiran yang moden dan juga terancam. Seterusnya, sistem kehakiman. Sistem kehakiman ni diketuai oleh Qadi, iaitu hakim. Jadi undang-undang yang diamalkan oleh kerajaan Abbasiyah ni mereka berteraskan Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Jadi Qadi ni dilantik oleh khalifah. Jadi mereka ni bebas untuk membuat keputusan secara adil. Dan wujudnya jawatan Qadi Al-Qudat, iaitu ketua hakim. Jadi dekat sini kita dapat faham bahawa dengan adanya Qadi, dia akan menjamin keadilan sosial serta mengelakkan penindasan kepada masyarakat. Jadi sistem kehakiman Abbasiyah ni memastikan keadilan dapat ditegakkan berdasarkan syariah tanpa mengira kedudukan seseorang. Jadi hakim ni tidaklah membuat keputusan berdasarkan kepada status masyarakat itu. Jadi mereka melakukan keputusan secara adil. Seterusnya, pentadbiran wilayah. Jadi Empayar Abbasiyah ni sangat luas. Jadi dia bahagikan kepada beberapa wilayah. Jadi setiap wilayah tu diperintah oleh gubernur. Jadi tugas gubernur ni untuk yang pertama menjaga keamanan, yang kedua mengutik cukai dan seterusnya mengurus tadbir tempatan. Jadi dekat sini dia dapat memudahkan kawalan yang luas, seterusnya dapat mengelakkan pemberontakan. Jadi dekat sini kita dapat faham bahawa pentadbiran wilayah ni membantu kerajaan Abbasiyah untuk mengawal empayar mereka yang luas dengan lebih efektif. Seterusnya kita akan masuk kepada sumbangan kerajaan Abbasiyah. Yang pertama, berlakunya perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Contohnya adanya Baitul Hikmah, iaitu pusat penterjemahan, penyelidikan dan juga perpustakaan utama pada zaman tersebut. Jadi antara aktiviti utama yang dilakukan adalah penterjemah karya Yunani, Parsi, India ke dalam bahasa Arab. Jadi perkembangan ilmu ni berlaku secara sangat luas, iaitu antaranya ilmu matematik, ilmu falsafah dan juga ilmu astronomi. Jadi dekat sini kita dapat faham bahawa kepentingan daripada perkembangan ilmu ni yang pertama jadi asas kepada perkembangan ilmu dunia. Yang kedua, ilmu Islam dapat berkembang secara pesat. Jadi Baitul Hikmah ni menjadi simbol kegemilangan intelektual kerajaan Abbasiyah yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu yang terkemuka dunia. Seterusnya, kemajuan sains dan juga teknologi. Dekat sini kita dapat lihat bahawa ramai tokoh yang lahir pada zaman ini, antaranya Al-Khwarizmi dan juga Ibn Sina. Jadi sebagai yang kita tahu, Al-Khwarizmi ni dia sangat terkenal dengan algebra, asas matematik. Dan manakala Ibn Sina ni mengasaskan buku Al-Qanun fi At-Tab yang digunakan berabad-abad dalam bidang perubatan. Jadi kepentingannya yang pertama, sumbangan besar kepada dunia barat. Yang kedua, menjadi asas kepada dunia sains yang moden. Jadi tokoh zaman Abbasiyah ni bukan sahaja menguasai ilmu, tetapi mereka menyumbang kepada tamadun dunia sehingga hari ini. Yang ketiga, kemajuan ekonomi. Jadi Baghdad ni menjadi pusat perdagangan dunia, antaranya di benua Asia, Eropah dan juga Afrika. Jadi faktor kejayaan kerajaan ini melalui sistem cukai yang tersusun. Seterusnya, mata wang mereka lebih stabil. Kemudian laluan perdagangan yang selamat dan juga sistematik. Jadi kepentingannya kerajaan ini mempunyai ekonomi yang kukuh serta dapat menarik pedagang luar untuk berdagang di Abbasiyah.
Jadi ekonomi zaman Abbasiyah ni berkembang dengan sangat pesat kerana mempunyai sistem keuangan yang teratur dan juga kedudukan strategik Baghdad itu sendiri. Yang keempat, perkembangan kebudayaan dan juga seni. Jadi seni bina ni dapat berkembang, kita dapat lihat di masjid, istana dan juga mengamalkan kaligrafi Islam dan juga ukiran Islam. Jadi ciri-cirinya tidak fokus kepada patung manusia. Mereka lebih bercorak tulisan. Jadi dekat sini dia dapat memperlihatkan identiti budaya Islam yang begitu terselah. Jadi perkembangan seni dalam kerajaan Abbasiyah ni menunjukkan keindahan Islam yang menitik beratkan estetika tanpa melanggar syariat. Jadi antaranya kita dapat lihat hingga hari ini adanya corak-corak di masjid, di istana. Jadi itu semua berawal daripada kerajaan Bani Abbasiyah. Seterusnya, mempunyai sistem pendidikan yang terancang. Jadi pendidikan ni terbuka kepada semua. Dengan adanya Baitul Hikmah, semua orang akan datang ke Baghdad. Mempunyai institut madrasah dan juga perpustakaan. Jadi mereka ni mempunyai guru yang berkelayakan, mempunyai ilmu agama dan dunia diajar di sana. Jadi mereka tidaklah mementingkan ilmu dunia sahaja, tapi mereka mempunyai ilmu dunia dan juga akhirat. Jadi kepentingannya ramainya ilmuwan yang lahir pada masa tersebut dan meningkatkan ketamadunan Islam. Jadi sistem pendidikan Abbasiyah ni melahirkan generasi ilmuwan yang menjadi pelapor dalam pelbagai bidang ilmu. Jadi mereka ni menjadi tulang belakang dalam pentadbiran Islam. Jadi sebagai kesimpulan ringkasnya, kerajaan Abbasiyah ni bukan sahaja mempunyai sistem pemerintahan yang tersusun, tapi mereka juga berjaya dalam menyumbangkan kemajuan ilmu, ekonomi dan juga tamadun dunia secara menyeluruh. Seterusnya, kita masuk kepada faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Seperti yang kita tahu, faktor-faktor inilah yang mendorong kemasyhuran ataupun kemajuan sebuah tamadun ataupun negara sebagai tamadun Abbasiyah yang terkenal itu. Yang pertamanya adalah kepimpinan khalifah yang berwibawa. Mana seperti yang kita tahu, antara khalifah bagi yang terkenal dalam semasa pemerintahan kerajaan Abbasiyah adalah Abu Al-Abbas Abdullah, Abu Ja'far Abdullah, Harun Al-Rashid dengan Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Yang pertamanya, khalifah seperti Harun Al-Rashid ni dipimpin dengan cekap lah serta disokong perkembangan ilmu dan kestabilan negara. Lepas tu kat sini juga ada saya baca berkenaan dengan kebijaksanaan Abu Ja'far, yang mana Abu Ja'far ni dijadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran negara. Maksudnya dekat Baghdad ni lah segala tadbir urus negara ataupun kerajaan Abbasiyah ni dilaksanakan. Jadi layanan khalifah yang adil ni juga adil dan saksama lah, di mana terhapusnya penindasan dan perhambaan. Jadi faktor yang seterusnya adalah berkenaan dengan kemajuan ekonomi. Seperti yang kita tahu, kedudukan strategik Baghdad merancakkan lagi lah perdagangan antarabangsa dan meningkatkan ekonomi kerajaan. Jadi Baghdad ni orang kata dia terletak di tengah lautan perdagangan timur dan barat, di mana berada di tengah-tengah lah yang menjadi tumpuan ataupun menjadi salah satu pelabuhan yang strategik lah untuk melakukan proses perdagangan. Jadi selain itu, sumber dan pengurusan di Baitul Mal yang ditubuhkan adalah sistematik, yang mana kerajaan ni dia sediakan prasarana dan peluang pekerjaan lah kepada rakyat melalui Baitul Mal tu. Seterusnya adalah faktor dari aspek pusat keilmuan dan intelektual. Jadi seperti yang kita tahu, semasa pemerintahan kerajaan Abbasiyah ni telah ditubuhkan satu Baitul Hikmah yang menjadikan Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu dunia. Jadi Baitul Hikmah ni lah yang mengumpulkan semua kitab-kitab yang menjadi rujukan alim-alim ulama dan para pengembara lah. Maksudnya kat situ terkumpulnya banyak naskah-naskah ilmiah. Seterusnya, faktor yang keempat adalah melalui kestabilan politik dan pentadbiran. Sebab kita tahu sistem pentadbiran kerajaan Abbasiyah ni adalah tersusun lah, sebab dia lalu mewujudkan kestabilan politik yang menyokong
kemajuan sebuah tamadun tu. Jadi melalui khalifah yang adil dan berwibawa, sistem yang teratur dan tersusun. Jadi kat situ kita boleh tengok merupakan asas kemajuan tamadun ataupun kerajaan Abbasiyah ni lah. Yang terakhir sekali adalah melalui perkembangan kebudayaan dan tamadun. Jadi kat sini interaksi pelbagai budaya orang kata disumbang kepada perkembangan pesat dalam sama ada dalam bidang seni, sastera, ekonomi dan sebagainya. Jadi orang kata percampuran ataupun persepakatan antara salah satu kaum ni membuahkan hasil lah melalui perpaduan yang dijalinkan bersama-sama dalam membina sebuah tamadun. Jadi kita masuk kepada faktor kejatuhan kerajaan Abbasiyah, yang mana kat sini saya ambil 3, iaitu yang pertamanya adalah perebutan kuasa dan konflik dalaman, yang kedua adalah kemerosotan ekonomi, dan yang ketiga adalah perpecahan wilayah. Jadi yang pertama ni orang kata perebutan kuasa berlaku drama lah dalam istana, yang mana berdasarkan apa yang saya baca, masalah ni bermula bila mana sistem pelantikan khalifah ni jadi tak menentu. Yang mana antara salah satu kisah yang saya baca adalah pada zaman dahulu lah, khalifah awal ni sangat tegas. Sebenarnya kita tahu khalifah-khalifah dalam kerajaan Abbasiyah ni yang terkenal adalah Abu Al-Abbas Abdullah, Abu Ja'far Abdullah, Harun Ar-Rasyid dan Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Jadi sebelum-sebelum ni pemilihan khalifah ni amatlah tegas. Tapi bila mana lama-lama ni muncul pengaruh pengawal Turki iaitu dikenali sebagai Mamluk. Jadi pada masa tu khalifah masa tu macam jadi boneka je. Pengawal-pengawal ni yang tentukan siapa yang boleh jadi khalifah dan siapa yang kena singkir. Jadi bila mana kita bayangkan ada khalifah yang kena bunuh, ada yang kena cungkil mata sebab berebut takhta sesama sendiri, sama anak beranak. Jadi bila mana pemimpin ni sibuk bergaduh dalam istana, rakyat kat luar ni orang kata terbiarlah. Jadi gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Seterusnya kita masuk kepada faktor yang kedua, iaitu kemerosotan ekonomi, yang mana bila mana merosotnya ekonomi ni disebabkan oleh banyaknya hutang dan cukai itu melambung. Kat sini dikata kegawatan ekonomi ni adalah berlaku disebabkan oleh pembelanjaan mewah dan rasuah, yang mana pada zaman kejatuhan ni, gaya hidup orang atasan tu orang kata mewah-mewah sangat-sangat. Jadi diorang ni bina istana besar-besar guna duit rakyat, tapi untuk menampung kos tu diorang naikkan cukai sampai rakyat marhin dan petani ni tak mampu untuk bayar. Lepas tu selain itu ada juga sistem iketok, yang mana merupakan satu sistem pemberian tanah kepada tentera sebagai gaji. Tapi ianya disalahguna. Tentera ni orang kata tak jagalah tanah tu, dia cuma nak kutip duit je. Bila mana sistem pengairan dan pertanian ni rosak, hasil negara ni jatuh merosot lah, sebab tak ada dana untuk baiki balik sistem pengairan bagi petani-petani ni. Jadi orang kata poket bocor, perut rakyat pun kosong. Terusnya faktor yang terakhir ialah perpecahan wilayah. Jadi orang kata negara ni jadi mini kingdom, di mana berpecahnya wilayah-wilayah besar ni menjadi satu wilayah-wilayah asing. Di mana wilayah ni mula isytihar mereka merdeka daripada Baghdad. Sebab Baghdad ni dah lemah, jatuh. Orang kata jatuh dah lah. Kiranya wilayah macam Mesir, iaitu Fatimi, Sepanyol, Andalusia dan Parsi ni mulalah orang kata buat kerajaan sendiri. Dia beri peluang pembentukan wilayah kecil seperti Saljuk dan Buai. Jadi kerajaan Abbasiyah pada masa tu ni dia tinggal nama je. Kuasa sebenar ni cuma ada dekat sekitar Baghdad. Ibarat satu rumah besar ni, tapi setiap bilik ada tuan rumah sendiri yang tak nak dengar cakap ketua rumah. Maksudnya mereka berpecah-pecah dan ada pemimpin yang mengelola setiap wilayah tu. Maksudnya tidak bersepakat dan bersatu hatilah. Akhirnya kekuatan tentera pun berpecah-pecah. Jadi bila mana kemuncak orang kata kejatuhan kerajaan Abbasiyah ni adalah apabila kerajaan Abbasiyah ni diserang oleh tentera Mongol. Yang mana tentera Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan dia langgar Baghdad. Ni merupakan kejatuhan yang paling dahsyat lah, bila mana masuk Mongol ni sampai kat dinding kota Baghdad ni, Khalifah Al-Musta'sim pada masa tu dia ingat boleh settle cara diplomatik, tapi dah terlambat. Bila mana sungai Tigris ni bertukar warna, tentera Mongol campak orang kata berjuta-juta buku daripada Baitul Hikmah dalam sungai Tigris, sampai air sungai jadi hitam sebab dakwat buku. Lepas tu lepas pada air sungai jadi merah pula adalah disebabkan oleh darah penduduk Baghdad yang dibantai ataupun diserang oleh tentera Mongol ni. Jadi penghinaan tentera yang dipijak ni lah
menyebabkan berlakunya kejatuhan kerajaan Abbasiyah yang terulung pada suatu masa dahulu. Sebagai rumusan kepada perbincangan yang telah dibentangkan tadi, kita boleh melihat bahawa Kerajaan Abbasiyah memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah tamadun Islam. Kesimpulannya, Kerajaan Abbasiyah merupakan sebuah kerajaan Islam yang sangat maju dengan sistem pemerintahan yang tersusun dan adil. Hal ini menunjukkan bahawa sistem pemerintahan yang baik memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan sesebuah negara. Melalui pentadbiran yang tersusun dan adil, Kerajaan Abbasiyah berjaya mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan stabil. Kerajaan Abbasiyah memberi sumbangan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, perubatan dan ekonomi. Maknanya, selain sistem pemerintahan yang baik, kerajaan ini juga memberi sumbangan yang sangat besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Ramai ilmuwan muncul pada zaman ini dan menghasilkan pelbagai karya dalam bidang sains, matematik, perubatan dan juga falsafah. Sumbangan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada dunia Islam, malah turut mempengaruhi perkembangan ilmu di Eropah. Kegebilangan Abbasiyah menunjukkan kepentingan ilmu dan pemerintahan yang baik dalam membina tamadun yang maju. Oleh sebab itu, kita dapat melihat bahawa kejayaan sesebuah tamadun bukan hanya bergantung kepada kekuatan politik atau ekonomi semata-mata, tetapi juga kepada kepentingan ilmu pengetahuan dan sistem pemerintahan yang baik. Kerajaan Abbasiyah menjadi contoh bagaimana ilmu dan pentadbiran yang cekap mampu membina sebuah tamadun yang maju dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Oleh itu, diharapkan pembentangan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada semua mengenai peranan dan sumbangan Kerajaan Abbasiyah.